Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam video hari ini, cikgu akan membincangkan soalan ke-6 iaitu pemahaman petikan umum berdasarkan Kertas Peperiksaan Percubaan SPM 2025 bagi BM Kertas 2 Melaka. Okey, jadi mari kita lihat di sini ada dua bahan diberikan, bahan 1 dan juga bahan 2. Okey, jadi cikgu sarankan kamu baca keempat-empat soalan yang diberikan terlebih dahulu supaya kamu tahu apakah benda yang perlu dicari daripada bahan 1 dan bahan 2. Okey, mari kita lihat soalan dulu. Okey, nombor 1. Jadi nombor 1, berdasarkan bahan 1, nyatakan manfaat pembangunan Gua Sireh kepada penduduk tempatan. Okey, jadi yang ni kita perlu rujuk kepada bahan 1, dua markah, Okey, kemudian soalan 2 pula, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan kemudahan yang dapat menarik pelancong, kedatangan pelancong ke kedua-dua lokasi tersebut. Jadi yang ni kamu perlu rujuk kepada bahan 1 dan bahan 2. Jadi yang ni 3 markah, kamu hanya perlu kamu perlu nyatakan satu kemudahan daripada bahan 1 dan satu lagi daripada bahan 2. Okey, kalau nak 3 isi pun boleh, Kalau 2 isi, minimum 2 isi. Okey, satu markah lagi untuk bahasa, Okey, kemudian soalan ketiga pula adalah tentang soalan pendapat. Okey, nanti kita buat ni. Kemudian soalan keempat pula ialah cadangan ataupun tindakan. Jadi soalan 3 dan 4 ialah soalan kebat, di mana kamu tak perlu rujuk bahan 1 ataupun bahan 2. Kamu hanya perlu rujuk kepada otak kamu. Okey, tentang isu semasa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu baca dan juga pengetahuan am kamu. Okey, your general knowledge, Okey, sekarang mari kita lihat bahan 1 dan bahan 2, Kita jawab soalan 1 dan 2 dulu. Jadi soalan 1 berdasarkan bahan 1, soalan kedua pula berdasarkan bahan 1 dan 2. Jadi untuk bahan 1 kita cari manfaat terlebih dahulu, Okey, jadi kita lihat bahan 1. Okey, bahan 1 kita perlu cari. Jadi di sini jawapan. Okey, sini. Menjadi sumber pendapatan baharu kepada penduduk kampung yang rata-ratanya bekerja sebagai penoreh getah, rubber tapper. Okay, the villagers are mostly rubber tapper. Jadi menjadi sumber pendapatan baharu, new income. Okey, jadi ini ialah jawapan untuk soalan 1. Okey. Manakala untuk soalan kedua pula, kemudahan-kemudahan. Jadi kita cari daripada bahan 1. Jadi jawapan kamu boleh dapat daripada sini. Nampak tak perkataan kemudahan di sini? Kemudahan. Jadi jawapan di sinilah. Laluan pejalan kaki sepanjang 400 meter dan pagar di dalam gua. Sampai sini. Okey? Dan pagar di dalam gua. Cukup. Jadi ini jawapan untuk nombor 2. Okey? Manakala untuk bahan 2 pula. Okey, mari kita lihat bahan 2. Bahan 2. Okey, jadi di sini daripada bahan 2, okey, apakah kemudahan? Jadi mana ada perkataan kemudahan? Nampak tak ni? Sudah dilengkapi. Okey, sudah dilengkapi. Okey, dilengkapi. Inilah kemudahan. Jadi ada platform, lampu dan tempat letak kenderaan. Okey, jadi ini jawapan untuk nombor 2. Okey, lepas tu kita tulis jawapan kita dalam ayat penuh. Okey, jadi mari kita lihat jawapan bagi nombor 1 dan 2. Okey, sini. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, berdasarkan bahan 1, manfaat pembangunan Gua Sireh kepada penduduk tempatan ialah menjadi sumber pendapatan kepada penduduk tempatan yang rata-ratanya bekerja sebagai penoreh getah. Jadi dapat 2 markah. Okey, mari kita lihat soalan kedua pula. Berdasarkan bahan 1. Okey, mesti nyatakan bahan 1, Kemudahan-kemudahan yang dapat menarik kedatangan pelancong ke kedua-dua lokasi tersebut ialah laluan pejalan kaki sepanjang 400 meter, pagar di dalam gua dan peralatan gua. Okey, berdasarkan bahan 2 pula. Kemudahan-kemudahan yang dapat menarik kedatangan pelancong ke kedua-dua lokasi tersebut ialah terdapatnya platform, lampu dan tempat letak kenderaan. Jadi, kamu baca semua, pastikan tiada kesalahan ejaan tanda baca struktur ayat, dapatlah markah penuh. Okey, jadi soalan kedua kita dapat 3 markah.
Mari kita lihat soalan ketiga dan keempat. Jadi kedua-dua soalan ini adalah berdasarkan soalan KBAT. Okey, di mana soalan-soalan ini menguji pengetahuan calon, okey, dan juga isu semasa. Okey, jadi mari kita lihat soalan ketiga dulu. Okey, Gua Tempurung, gua is a cave ya, sering menjadi tumpuan pengguna lebuh raya utara selatan. Gua sepanjang 3 km ini dahulunya merupakan tempat penduduk di sini melombong menjitimah semasa zaman perang. Pada pendapat anda, so in your opinion, apakah kelebihan-kelebihan, so what are the advantages beriadah di kawasan gua? Okay, jadi soalan ini 4 markah, jadi calon dikehendaki bagi sekurang-kurangnya 3 isi. Ya. Okay, jadi mari kita lihat jawapan. Okay, pada pendapat saya, antara kelebihan beriadah di kawasan gua ialah kita dapat meningkatkan kecergasan fizikal. Okay, kerana kita perlu berjalan jauh kan. Jadi meningkatkan kecergasan fizikal ya. Our body become stronger, okay, more active. Okay, selain itu, kita dapat menenangkan minda, we can relax our mind dan menghilangkan stres. Okay, relieve stress. Seterusnya, okay, ini menenangkan minda, menghilangkan stres. Okay, seterusnya, kita boleh mengenali kehidupan flora dan fauna di dalam gua. Macam kelawar, kan? Flora dan fauna. Flora ialah tanaman, bunga, pokok bunga. Okay, fauna ialah binatang atau haiwan. Ya? Bukan itu saja, kita boleh memperoleh pengalaman dan pengetahuan baharu. Okay, pengetahuan baharu. Ya? So, new experience, new knowledge. Okay? Jadi, ini 4 markah. Okay, mari kita lihat soalan keempat. Ya? Soalan keempat. Okay, Fazura ingin menikmati keindahan di dalam Gua Tempurung tetapi dia berasa takut dan tidak mahu memasuki gua tersebut. Macam ada fobia. Jika anda ialah rakan Fazura, apakah cadangan yang dapat anda berikan untuk mengatasi masalah rakan anda itu? Jadi 4 markah untuk ni. Ya, jadi kita perlu bagi sekurang-kurangnya 3 isi. Ya. Okay, mari kita baca jawapan. Okay, jika saya ialah rakan Fazura, antara cadangan yang dapat saya berikan untuk mengatasi masalah rakan saya ialah menemani rakan saya masuk ke dalam gua. Accompany your friend. Let's go in together. Okay? Selain itu, saya akan memberi maklumat. So, give information tentang keselamatan gua. So, it's actually safe to go into the cave. Ya? Yeah? Okay, seterusnya, saya akan menunjukkan gambar. So, show pictures atau video keindahan gua. Okay, bolehlah tonton video di YouTube ya tentang keindahan gua. Okay, bukan itu saja, saya akan menasihatinya supaya menyertai lawatan secara berkumpulan. Jadi masuk ke dalam gua secara berkumpulan, kamu tak akan rasa takut ya kerana ada banyak orang kan. Jadi lepas kita dah jawab semua soalan, kita cek semula. Okay, semak ejaan, tanda baca dan struktur ayat. Okay, itu saja.